Di sebalik tenangnya di Felda Air Papan Timur, tersimpan satu kisah ikhlas yang telah berlangsung selama hampir 2 dekad. Sebuah perjalanan dedikasi seorang pendidik yang membimbing saudara-saudara baru kita menumbuhkan cahaya Islam. Pada 1 Oktober 2025, Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pejabat Kadi Daerah Kota Tinggi telah mengadakan ziarah khas sebagai tanda terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Kasim. Satu sijil penghargaan disampaikan mengiktiraf jasa dan hikmat batin tulus beliau sebagai tenaga pengajar kepada saudara baru di daerah Kota Tinggi. Lebih dari sekadar sijil, kunjungan ini adalah simbolik daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor bagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam di atas sumbangan ikhlas beliau kepada masyarakat. Selama 18 tahun, Ustaz Ahmad telah mendidik dan membimbing saudara-saudara baru kita. Sebelum berhenti atas sebab kesihatan, pengorbanan dan komitmen beliau selama ini meninggalkan kesan yang sukar dilupakan. Kini, beliau menikmati kehidupan selepas persaraan sebagai guru agama dan peneroh ke Felda. Sebuah rezeki yang wajar dinikmati setelah sekian lama berkhidmat. Jasamu Ustaz Ahmad akan sentiasa dikenang. Terima kasih di atas 18 tahun penuh makna membimbing mereka yang baru mengenal Islam. Semoga Allah membalas jasa setiap titis keringat dan keikhlasannya.